Kenapa kes lelaki sejenis kat KL tu tak direman? Lebih 200 orang kena tahan tapi akhirnya dibebaskan oleh mahkamah. Ramai yang marah, ramai juga yang keliru. Masalah sebenarnya adalah pada undang-undang kita memang longgar untuk kes-kes seperti ini. Standard bukti dia susah untuk dipenuhi dan kes lelaki sejenis kat Coket ni dia jatuh bawah seksyen kesalahan moral dan juga seksual. Dan untuk dakwa undang-undang, mereka perlukan beberapa perkara lah. Antaranya adalah mangsa mengaku. Kedua, pengakuan salah, dan yang ketiga, bukti yang jelas. Bukan sekadar mereka berada di premis tersebut. Dan selepas sebuan besar itu, polis tahan lebih 200 orang, tetapi bila nak reman, mahkamah tolak. Sebab apa? Yang pertama, disebabkan polis lewat buat permohonan reman. Proses dokumentasi tangkapan ambil masa yang agak lama, mungkin sebab ramai. Kedua, tiada mangsa. Tiada pengakuan dan tanpa semua tu magistrate wajib lepaskan. Mahkamah tak boleh nak tahan orang hanya berdasarkan andaian saja. Dan kalau kita lah tak nak lagi perkara ni berlaku, kerajaan kena buat sesuatu, antaranya pinda undang-undang untuk perincikan definisi aktiviti songsang dan syarat pendakwaan kena lebih jelas. Bukan bergantung kepada mangsa mengaku saja. Jadi apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah.